Game week ke-7, 7 gol dan kemenangan ke-7 berturut-turut untuk JDT. JDT memang tengah mengganas bro. JDT belasah PDRM 7-0 dekat away tadi. Arif Aiman buka akaun awal dengan 2 biji gol minit ke-27 dan 33. Dan Bergson sambung separuh masa kedua, gol minit ke-54. Lepas tu Eddie tambah satu lagi gol minit ke-67. Pesta gol JDT ditambah pada minit 77 dan 85 oleh Jairo. Romel Morales pun sempat sumbat satu gol minit 83. Nampak gayanya Roblox PDRM tak sangkut guys. Total sekarang JDT dah cipta 33 gol dalam 7 perlawanan. Purata 5 gol setiap perlawanan bro. Dan paling penting, Bergson dah rasmi pecah rekod penjaring terbanyak Liga Super dengan gol ke-110 sebentar tadi. Dominasi makin gila. Nampak gayanya macam Liga Super ke-12 untuk JDT musim ni.